Kacau gila. Aku tumbuk muka kau. Mana si baby tu? Kau kat rumah Kak Dayang Kau dengan siapa? Tadi aku make up kat kedai tu lah, Kak Amy. Aku suruh Dayang ambil jap. Oh, kau tidur rumah Kak Dayang Barang semua kat sana duk. Oh. Balik kot nanti. Faham. Esok aku pergi sana. Yalah, kita tidur sini je lah. Dia tidur rumah. Tapi siapa yang hantar kita? Naik kereta tu kot, pinjam kereta Dayang. Oh, boleh je kalau macam tu lagi senang mudah. Mana si Tasha? Tasha kat rumah. Ish, aku nak beli baju kat Uniqlo. Sephora ada sale kan? Sial lah dia cari ajak aku ambil duit. Sial betul. Ish, duit aku belum masuk. Banyak. Sama. Ya, duit Tasha tu lagi lah tak masuk-masuk. Dah. Ish, tapi Sephora ada sale lagi. Aku nak beli baju. Alah, aku nak beli cardigan je putih. Mana Lisha? Balik je lagi. Mana? Siapa ambil? Kau datang kau macam mana lah? Ada kereta? Tak ada. Aku terajak tu lah. Siapa? Raja. Oh, ambil aku. Tak pernah datang sini. Ya. Semua orang kena menjelajahi rumah aku. Baru dia macam approve. Kalau tak macam tak approve sangat. Nantilah aku try aja. Korang nak tanya Makeup Elisha. Makeup Elisha by Mua, guys. Yes, guys. Sekarang dah malas nak make up sendiri. Dia sekarang dia dah macam lupa diri dah. Dia daripada Mua apa tu? Nanat. Kak Nanat. Kak Nanat. Nantilah kita promote. Ya. Kau makan apa, Lisha? Aku tak makan lagi. Aku pun ni baru makan tau. Kau stop makan sekarang. Kau stop makan. Nanti pergi makan. Orang cakap aku makin berisi dah. Tanah. Dia cakap. Siapa cakap? Raja bodoh. Suka hati. Tak, masalahnya tak nampak kan? Tak nampak lah kau macam berisi. Nampak okey je. Ish. Nanti Aku kau tengok gambar ni ada yang berisi nampak. Ya ke? Ya gila. Taklah, mungkin salah side kot. Aku penat je ambil gambar salah side. Malas aku nak layan. Nampak. Cantiknya makeup Syah kan? Thank Suruh you. Lisha recreate balik. Ira macam mana nampak makeup dalam kamera? Macam Lisha, aku nampak. Tebal kan? Kalau macam ni, memang takkan nampak lah kau makeup macam ni. Ni aku dah buka lens dah mata merah Sebab kau hari-hari, sebab tu aku cakap kau kena... Kau tak boleh pakai lens lama-lama. Nanti lepas ni, kau boleh je macam pakai sebelah dulu, lepas tu suruh dia makeup ataupun buka, lepas tu makeup siap baru pakai. Macam tu ke. Kalau tak, nanti pedih. By the way guys, kita orang Khamis ni, kita orang pergi makeup bertiga. Stay tune. Kita orang bertiga akan buat bising dekat rumah tu. Astagfirullah. Padahal aku tak pernah ni. Buat vlog lah. Ya, kita orang akan buat vlog. Hi guys, so today kita orang pergi jadi canvas. Macam tu. Masalah tiba siap bertiga. Dia macam best kan. Macam terus tiga Kan orang. best hari-hari macam tu. Kan. Dia macam kerja tu tak membosankan. Buat paranormal. Lepas tu kau nak kita orang buat apa? Buat makeup tu paranormal lah. Aku menyerap betul lah. Ish. Makan apa dek? Kak Fika bila nak masuk? Bumbu baba dek. Lisha asyik makan je. Kak Fika dia tak pernah tak habis. Kalau bagi dia 2 bungkus dia akan habis tau. Tak ada. Korang kena tahu. Dia boleh makan nasi 2 mangkuk. Mantap kan dia. Kau baru balik tadi aku 4. Bapak Kak jauh. nak make up kanak Guys, aku sebenarnya malas nak make up. Tapi kalau Lisha kata nak keluar je lagi, aku make up. Aku akan end live, aku make up betul-betul. Kalau macam ni memang tapi dia tetap kurus. tak, dia kecil. Dia memang nampak kurus je. Tak tahu siapa yang cakap dia nampak berisi. Aku macam nampak kau okey je Lisha. Celah yang tadi dengan scarf yang putih tu.
Alah, Tasha nak cakap kau berisik. Dia pun sama je. Siapa Walisha tu share TikToknya. Nanti kita share, okay? Dah lah, bye. Okay, bye. Bye. Okay, bye. See you. Apa je. Apa-apa check lah. Okay. Okay, bye. Begitulah. So, aku rasa aku kena end. Kenapa Syah bercakap ada slang Sabah? Sebab dia memang orang Sabah. Dulu macam ni je lah Ira kepala otak kan. Kalau macam ni jadi apa man? Aku nak make up sekejap. Nak tengok make up sampai siap. Nak tengok make up sampai siap. Sibuk je nak tengok. Sibuk je. Sibuk je. Sibuk je. Follownya tidak, sibuk je. Tak boleh. Tak nak bagi tengok. Tak nak bagi tips. Nak. Maju. Thank you for the gift sayang cintaku. Thank you. Thank you. Sibuk je. Tak nak tengok. Tak nak bagi tengok. Nak end live. Mira pujuk bagi gift terus. Ya, macam itulah pujuk. Bukan macam korang. Pujuknya tidak. Mintanya banyak. Bagi peha nak betis. Bagi betis nak peha. Guys, by the way, talent sementara favourite korang siapa? Yang baru, yang terbaru. Cepat. Siapa? Siapa? Ira. Aku sepak muka korang. Jadi lain kali jangan fake. Jangan fakir. Ini penampar hinggap kat muka korang. Dia ada 4 orang kan. Apa nama dia? Syera, Mat Lamin, Sofia. Seorang lagi. Syera juga. Anis. Dia ada 4 orang. Elia. 4 orang. Sekejap. Syera, Anis, Sofia, Mat Lamin. Nama sama. 2 ketul lu. Aduh, maai. Nama sama pula. Neleh nama sama. Nama lelek lah. Tukar nama seorang. Pergi cukur seorang. Tukar nama. Cukur jambul. Pergi tukar nama seorang. Apa nama sama? Nama lah Fazira ke Ira ke macam lain sikit. Baru orang boleh tahu yang mana satu. Tak. Gurau je. Seorang Sofia adik, seorang Sofia kakak abik panggil. Mana boleh? Cukup jambul lah. Buat konten cukup jambul. Tukar nama seorang. Mana boleh nama sama? Cakap abik. Cukurkan jambul seorang. Tukar nama. Tak boleh nama sama. Cukur je. Engkorang mana boleh talent sementara masuk 2 kali. Kan? Sejak bila pula aku tak pernah lagi aku nampak talent sementara masuk 2 kali. Melainkan kerusi panas tu je lah. Ini talent sementara masuk sementara lagi. Mana ada? Tak pernah lagi terjadi. Kau tahu mana boleh? Kau habis? Ira bila pergi ngaji? Pergi ngaji? Ngaji apa sayang? Maksudnya apa tu? Terangkan secara lebih detail. Ya, cukup jambul seorang jadi Anas. Ya, betul. Pergi ngaji Ngaji dengan Tasha. Ngaji dengan Tasha. InsyaAllah kalau
Kalau hari tu saya ada dengan diorang dan waktu itu diorang ngaji, mungkin saya akan pergi dengar-dengar kan, ambil-ambil sikit yang baik-baik, macam roh-roh baik-baik sikit masuk dalam badan ni. Melainkan kita asyik ni menjahat je kerja. Jadi ambil lah baik-baik sikit, insyaAllah kan. Dapat, mana tahu dapat hidayah kan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu lah. Mana tahu tiba-tiba akan tutup muka pula lepas ni. Mana tahu, insyaAllah. Doakanlah baik-baik. Sanggul mungkin dah tak ada lepas ni kan. Makeup pun dah tak pakai makeup dah. Mungkin pakai makeup tapi macam ni je. Sebab kita ikutlah apa yang dibolehkan dan tak dibolehkan je sayang. Jadi begitulah. Next konten YT bila? Ni transfer banyak-banyak sikit. Nak pergi buat haul Sephora, nak beli Sephora banyak-banyak. Transfer banyak-banyak sikit, okey? Cepatlah transfer banyak-banyak sikit. Kalau tak transfer macam mana nak ni? Aku dah malas dah ni nak teruskan. Tasha kat mana? Tasha. Apa kau nak? Kau make up ke? Baru nak make up. Baru nak make up Tasha. Nak Tan. ikut. Jom lah. Aku tak tahu nak ikut gimana. Aku yang cakap yang nak ikut. Tak. Nisha ni cik aku. Lisha pun tadi cakap nanti dia nanti disuruh tu ambil. Suruh tu. Suruh tu yang tu. Macam mana kau make up? Macam biasa. Banyak-banyak. Pakai Banyak-banyak. mata semua. Ha. Kalau macam tu aku nak remove balik lah. Nak pakai make up betul-betul balik. Kambing apa kau ni? Kau nak tahu yang ni aku macam mana? Aku main bedak je. Tak, aku nak buat review sini tadi tapi dia tidur. Aku pun nak buat review tapi aku penat lah yang matahari tu. Aku pun sama. Tak, aku kena buat lipstick kat kereta. Tapi tak tahu bila nak keluar. Aku rasa macam aku guna je lah apa tu yang kat bawah matahari. Tasha tak live tu make up nak tengok. Tak boleh. Tahu Tasha kau nak buat make up live ke Tasha? Tak tahulah. Aku baru nak make up ni. Tak, dia nak buat review lah. Apa lah kau? Yalah. Macam tu sekejap kita jumpa lah. Okay, So maksudnya diorang ambil kau dulu baru ambil Lisha? 3 tahun 4 bodoh perempuan ni. Yelah tu kot pandai-pandai lah Memang dia. betul je siap 3 tempat tau. Dah lah rumah aku jauh. Dia macam patah-patah balik. Tak apa meh. Dia dia yang fikir meh. Aku tolong siap je. Dah bye. Yelah. Apa-apalah. Bye. So guys, aku malas lah nak keluar. Tapi kau nak tengok ke I make up betul-betul? Boleh je. Jadi I live balik boleh tak? I live balik I make up betul-betul. I siapkan base dulu. Ke korang nak tahu juga I pakai base apa? Nak. So kejap lah. Saya nak end jap. Saya nak remove yang ada. Saya nak cas kejap. Lepas tu dalam 10 minit lagi saya live balik lah. Boleh Sekejap je. Kita live, kita make up betul-betul. Okay. Jangan lupa masuk dan tap screen ke 50k hingga 100k. Lepas tu